Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Masih sama juga iaitu hari Khamis 20 hari bulan Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 7 Rabiul Awal. Masih ada 7 Rabiul Awal. 7 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sekarang ni pukul 7.4 minit petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Selepas pada buat video daily report kemarin, saya terus pergi sampai ke hadiah kepada ni Mama Atif tu, baju 3X 3XL tu kan, baju Dragon Ball tu, Son-Goku Sobopong tu. So, setengah jam saya tak buka dah. Jam tengah mana orang biasa lah, setengah lepas pada lah. Saya terus pergi sampai ke dia. Tu dah dia duduk tak berjalan dah, tak payah pergi rumah dia lah, jumpa tu berjalan. Hidup main kawan-kawan dia lah. Kat rumah saya, kat rumah kat Tadika lama tu. Rumah ada saya burung tu ya. Bangunan tu dia pernah disewa oleh Tadika tu. Kemas. Bulan ni kemas tu masuk dalam sikit. Masih jalan sama tapi masuk dalam sikit. Ada tu saya singgah kedai Maksu minum air sana. Lepas tu singgah pula kedai pada sudah minum air situ. Singgah pula kedai Fikri minum air pula. Dan balik masuk maghrib tu, dekat nak masuk maghrib saya terus balik ke rumah untuk semaya maghrib dan semaya syak sana. Baru lepas tu pergi semula pula malam tu, baru pergi semula keluar pula untuk ini malam seperti biasalah, main internet sampai lah pukul, main Facebook sampai lah pukul 12.40 saya terus balik. 12.40 pagi saya terus balik ke rumah. Tidur dalam pukul 1.40 minit pagi, bangun pada pukul 6.50 minit pagi. Bangun terus mandi saya subuh, mata sarapan, lepas tu siap-siap. Ada pukul 8 tu pergi ke kedai Fikri. Pukul 8.26 tu pergi ke tempat kerja. Sambung kerja nak maghrib lah. Sambung kerja kemarin, kerja tu tutup lebih layang Sierra tu. Waktu tu tutup siap konkrit tu. Ada dalam konkrit bawah tu nampak sikit lagi kan. Hot ada bau ni hot tak siap kemarin, ada sikit lagi konkrit habis itu. Dah mula siap pada pukul 3.22 tu. 3.20 tadi. Sesuai bagai tu. 3.26 saya balik tu mai singgah sini lah. Tunggu. Wah nunggu kan. Dah sampai mata saya teman-teman saya suka balik. Ajak dia tunggu lepas tu. Tengok lewat ada masuk kan. Masa tu 3.38 dah. Saya pun masuk ke sini balik masuk ke dalam minit tu mandi. Masuk tengah mandi tu bagai sapar. Saya tinggal duduk dekat kasut tu kan. Baju vest tadi lah. Vest bani lah. Ya. Vest ni lah. Sapar dia. Vest sapar dia. Dua helai. Baru lagi bang. Dua helai. Saya M. Saya M ni untuk saya lah. Saya L untuk Fikri. Tapi Fikri 1 untuk saya L. Lepas tu pada pukul 3.45 tadi. Lepas tu sambil tunggu asar tu terlelap tidur dalam bilik tu terlelap. Bangun 4.54 dah bangun. Lepas tu terus ambil wuduk semaya asar. Lepas semaya asar tu pukul 5 lebih dah tak. Lepas tu pukul berapa tadi tengok dah. Buat video review bagian ni lah. Ni bagian Shopee ni. Buat bagian Shopee. Ingat baju ni ni. Vest ni dengan apa tadi? Dengan mata gerudi manual tu. Mau buka kayu tu. Bolah kuku tu. Dua bagian ni. Esok lusa tak siapa lagi. Ada 3 lagi bagian tu sedang menunggu untuk dihantar. Lepas saya hantar dah tapi tak apa lagi. Ada Guangzhou lagi tu. Ada duduk di Guangzhou lagi, ada hok tak atas lagi untuk dihantar. Ada tu untuk diterima tu dalam duduk di Guangzhou lagi. Cina.
Lepas tu lepas tu tadi pukul berapa tadi tengok ada 3.20 5.20 tak 5 berapa tadi tak ada lah saya buat review tadi lah. Lepas tu saya buat review saya balik ke rumah sekejap makan nasi lepas tu lepas maya sadah kan terus keluar lah pergi kedai ni pula dah bakso sekejap dah Fikri tak usah biasa dia dah penat tu penat lebih tu dah suku tu lepas tu penat 20 minum air situ kejap lepas tu penat 20 saya terus pergi corner balik tu buka dah kedai Fikri buka dah lepas tu saya terus bagi baju ni lah saya tu baju kan waist ni waist pass ni lepas tu saya sambil pakai baju ni lah tadi sambil pakai waist ni lah nak bersikap pergi ke tu kedai Fikri lepas tu minum di sana ada belanja pula pas selesai minum tu saya terus naik ke sini untuk buat video daily report ni. Okay, saya rasa sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.